Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini saya nak share berkenaan dengan saham GDB di Bursa Malaysia. Okay, tapi sebelum saya nak minta anda untuk klik button subscribe YouTube channel saya ni dan klik bell icon di sebelah kanan tu untuk dapat notification bila saya upload video. Okay, ini sedikit info mengenai company GDB. Dia buat bisnes dalam industri construction. Okay, dia juga ada contractor juga buat building ni. Okay, untuk info lanjut mengenai company ni ada boleh masuk dalam website dia gdbhb.com.my. So, kita baca kat situ. Kepada anda yang baru start trade saham, saya nak ajak anda, nak invite anda untuk join Telegram channel saya. Dalam Telegram channel ni saya share berkenaan dengan saham Bursa Malaysia dan juga saham global. So, macam mana nak join Telegram channel ni? Anda boleh klik link di bahagian description dan juga boleh komen. Okay, ini technical analysis untuk saham GDB. Kita tengok kat sini dia buat price buat retracement, lepas tu dia start rebound, dia ada satu bullish Marubozu candle kat sini. Dan tengok stokastik pun dia pointing upwards, so saya expect dia akan sambung naik lagi lah. Saya punya target di atas ni. Alright, kita tengok apa jadi esok dan seterusnya. Price open gap up, tu dia turun sikit. Dan dia turun lagi dalam masa 3 hari. So ni adalah peluang untuk kita belilah sebab dia dah buat retracement. Okay, lepas tu price dia sideways, dia turun sikit dan naik balik. Lepas tu dia slowly naik. Okay, naik lagi, turun balik, retrace, dan dia sambung naik. Dia hit sebenarnya target di 0.325 ni. Lepas tu dia sambung naik lagi lah, naik lebih tinggi. Right, and then dia start retrace. Alright, kita beli kat sini dan kita jual kat target sini ataupun jual lebih tinggi daripada ni. Dan dia buat kenaikan sebanyak 18 sehingga 25%. Dia buat untung sebanyak RM900 sehingga RM1,250 dalam masa 3 minggu sahaja. So, apa yang kita boleh buat dengan extra income itu, kita boleh gunakan untuk rumah lah. Contoh kita buat bayar installment buat rumah, ataupun kita gunakan untuk buat maintenance. Kalau ada nak repair bumbung bocor ke, pipe pecah ke, ataupun sikon, pasang kon, so gunakan duit dekat extra income saham lah. Okay, kepada anda yang nak mencari extra income dengan cara menabung saham, saya dah sediakan video panduan pelaburan saham. Saya dah wujud juga WhatsApp ataupun Telegram channel. Saya nak bagi e-book kepada anda. Semua ni adalah percuma sahaja. Macam mana nak dapatkan ni? Anda boleh klik link di ruang description dan juga ruang komen. Okey, jemput untuk klik button like Facebook saya, follow Instagram dan subscribe YouTube channel saya untuk dapat notifikasi, dan klik bell sebelah kanan tu untuk dapat notifikasi. Alright, sekian untuk kali ni. Jumpa lagi dalam next video.